Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nabil Fudail bin Kamarul Zaman daripada kelas Pendidikan Islam 1, ambilan 2024-2029. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan ataupun menerangkan serba sedikit tentang pembangunan pendidikan Malaysia iaitu PPPM tahun 2013 hingga tahun 2025. Iaitu antara subtopik-subtopik yang akan saya bincangkan ialah saya akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju serta implikasi PPPM ini terhadap guru-guru yang berjiwa pendidik. Jadi saya akan menerangkan secara terperinci tentang subtopik-subtopik yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi tanpa kita lengahkan masa, baik kita teruskan dengan pendahuluan. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi dengan pendahuluan. Pendahuluan berkaitan dengan pendidikan yang terdapat di Malaysia ini. Pendidikan di Malaysia ini bertujuan untuk menyediakan sistem pembelajaran yang holistik dan inklusif, meliputi pendidikan awal kanak-kanak iaitu daripada prasekolah hingga pengajian tinggi seperti IPT, IPTA ataupun uh, IPT yang lain yang menyediakan peluang pendidikan yang lebih luas kepada seluruh rakyat di Malaysia ini. Jadi, kerajaan menekankan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti, pembangunan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan emosi dan jasmani, iaitu lebih kepada konsep JERI. Jadi, kerajaan ini tidak hanya memfokuskan pendidikan pada satu bahagian saja, tetapi kerajaan juga memfokus uh, tentang keseluruhan aspek iaitu meliputi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi membolehkan atau bagi menjamin uh, kemenjadian seorang murid ataupun kemenjadian seorang modal insan yang mampu mengangkat nama Malaysia di pesada dunia ataupun meningkatkan lagi taraf pendidikan di Malaysia ini. Jadi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013-2025 telah menjadi asas kepada panduan utama untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang terdapat di Malaysia ini. Okey, jadi sekadar itu dulu untuk pendahuluan. Kita akan teruskan lagi dengan mengapa pendidikan di Malaysia ini penting bagi menjamin ataupun meningkatkan lagi taraf nama Malaysia ini di pesada dunia ataupun dapat meningkatkan kredibiliti seseorang itu untuk menjamin masa depan mereka. Pendidikan. Mengapa pendidikan ini penting kepada seluruh umat manusia di dunia ini? Terdapat tiga asbab ataupun tiga sebab yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mengapa pendidikan ini penting bagi setiap orang di dunia ini. Tidak kiralah daripada umur uh, setahun ataupun sehinggalah berpuluhan tahun tetapi ingin menuntut ilmu lagi, ia amatlah dialu-alukan dan dituntut kerana ia dapat memberikan manfaat yang banyak kepada diri mereka sendiri. Jadi antara tiga sebabnya ialah membangunkan modal insan. Pendidikan ini dapat membantu seorang bagi menjadi individu yang berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia. Kerana ilmu ini tidak hanya terdapat di dalam penulisan atau akademik saja, tapi ia juga boleh disalurkan melalui praktikal dan pengalaman. Selain itu, ia dapat mengurangkan jurang sosioekonomi. Pendidikan yang berkualiti ini dan inklusif memastikan semua individu tanpa mengira latar belakang, tidak kiralah mereka berbangsa apa ataupun mereka mempunyai latar belakang kewangan yang bagaimana, ia tidak dikira dan ia sama rata ataupun pendidikan ini perlulah diberi sama rata, tidak kira mempunyai latar belakang yang baik ataupun buruk dan mereka semua mempunyai hak yang sama untuk menuntut ilmu ini. Uh, Selain yang terakhir ialah meningkatkan kualiti hidup. Pendidikan membolehkan individu mencapai potensi sepenuhnya, meningkatkan peluang pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Ini seterusnya meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat.
Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti modal insan tadi, apabila seseorang itu dapat menjana ilmu daripada pengalaman yang diperolehinya, jadi ia dapat dipraktikkan ataupun dapat diserap dalam profesi-profesi kerja yang ingin dimohon. Dan perkara ini dah menjadi salah satu sebab agar seorang itu mudah untuk mendapat kerja dan menjamin kehidupannya dengan lebih stabil. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan 5 aspirasi utama iaitu teras pendidikan negara. Teras utama dalam usaha transformasi pendidikan Malaysia ini ialah dirangka untuk memastikan sistem pendidikan negara mampu memenuhi keperluan semasa dan masa depan selaras dengan cabaran global dan perkembangan teknologi. Ini bermakna pendidikan Malaysia ini tidaklah berfokuskan hanya pada waktu semasa dan tidak relevan untuk digunakan pada masa yang akan datang. Akan tetapi, aspirasi ataupun pendidikan di negara ini, menjurus kepada, seimbang ataupun selaras untuk digunakan pada masa hadapan maupun semasa ataupun, boleh mengharungi cabaran-cabaran global dan mahu bersaing dengan negara-negara lain yang setaraf pendidikannya dengan Malaysia. 5 aspirasi ini bertujuan untuk melahirkan model insan yang berholistik, berdaya saing dan berakhlak mulia serta memastikan setiap individu mendapat peluang pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang. Ini saya sebutkan tadi pada mengapa pendidikan itu penting. Jadi antara 5 aspirasi utama ialah akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua. Iaitu dia tidak mengira latar belakang dan tidak mengira siapa pun anda di negara ini. Yang kedua ialah pembangunan modal insan yang berholistik, iaitu menjadikan seorang itu berkualiti dan meningkatkan kredibiliti ataupun taraf diri seorang itu di mata semua. Seterusnya, penyediaan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Hal ini saya boleh sebutkan kerana ah, dengan adanya pendidikan ini, ia dapat menyediakan ataupun dapat memberikan pengalaman kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menjamin ataupun memberikan pengetahuan yang mendalam supaya mereka boleh praktikkan pengetahuan yang mereka miliki di dalam pekerjaan yang ataupun bidang pekerjaan yang mereka ceburi. Seterusnya, kesesamaan dan inklusiviti. Ah, ini bermaksud ia tidak pendidikan yang adil lah dan tidak berat sebelah ataupun relevan untuk setiap masa. Dan akhir sekali ialah pendidikan yang relevan dengan keperluan masa depan. Ya, ini saya sebutkan tadi. Uh, Pendidikan ini bukan saja fokuskan pada isu semasa ataupun pada pengajaran semasa, tetapi ia juga menjurus ataupun seimbang ataupun selari dengan keperluan masa hadapan dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh setiap pelajar yang menuntut ilmu melalui pendidikan di negara Malaysia ini. Jadi aspirasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 iaitu satu rangka kerja yang komprehensif bagi meningkatkan sistem pendidikan di Malaysia, iaitu PPPM ini digubal dengan tujuan untuk memastikan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti, adil dan inklusif. Jadi antara aspek-aspek aspirasi dalam PPPM ini yang akan saya bincangkan terdapat 5 aspek utama iaitu aspirasi sistem pendidikan, aspirasi murid, aspirasi guru, aspirasi sekolah dan aspirasi negara ini. Jadi, tanpa kita lengahkan masa, kita akan teruskan dengan aspirasi sistem pendidikan yang pertama. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan aspirasi sistem pendidikan. PPPM bertujuan untuk membangun sistem pendidikan yang holistik, fleksibel dan responsif terhadap keperluan semasa dan masa depan. Yang ini sistem pendidikan kita menjurus kepada pendidikan yang berkualiti tinggi, iaitu dia meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran melalui kurikulum yang relevan, guru yang kompeten dan infrastruktur yang mencukupi, iaitu mencakupi kepada semua aspek lah, tidak hanya fokus kepada seperti contoh fokus pada guru saja ataupun fokus kepada murid saja, tapi ia uh, fokus kepada aspek menyeluruh untuk menjamin kualiti yang tinggi dalam pendidikan. Seterusnya ialah equality dan akses, iaitu memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang, lokasi ataupun keupayaan fizikal hendaklah mendapat pendidikan yang lebih eksklusif ataupun yang sama rata dengan semua orang lain. Seterusnya, pendidikan sepanjang hayat.
iaitu menggalakkan pembelajaran berterusan untuk memenuhi keperluan ekonomi dan sosial yang sentiasa berubah. Seperti contoh, kalau kita boleh tengok zaman dahulu tidak mempunyai teknologi yang begitu canggih, tapi apabila sekarang, pada abad yang lagi-lagi lagi-lagi pada abad yang ke-20 ini, bila, teknologi sudah semakin meningkat ataupun semakin maju, semua orang ataupun guru-guru lama ini perlu mempelajari ataupun, perlu mahir untuk menggunakan, teknologi ini agar mudah untuk digunakan atau diakses di dalam kelas. Seterusnya, aspirasi murid. PPPM menekankan pembangunan potensi setiap murid secara menyeluruh, merangkumi aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani, iaitu dalam menekankan konsep jiri. Okey, jadi aspirasi murid ini ialah kemahiran abad, iaitu dia merangkumi kemahiran abad ke-21, iaitu membekalkan murid dengan kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi, iaitu ia tidak hanya guru hanya mengajar di papan tulis dan pelajar mencatat saja, tapi ia juga menjurus kepada murid berbincang ataupun berfikir dengan lebih mendalam berkaitan dengan satu topik yang dipelajari. Seterusnya, nilai dan etika. Menanamkan nilai-nilai murni seperti integriti, tanggungjawab dan hormat menghormati. Iaitu kalau kita boleh tengok, dulu di sekolah terdapat subjek moral ataupun civic yang meningkatkan nilai-nilai murni dalam diri seorang murid agar dapat diterapkan di dalam kehidupan seharian. Dan yang akhir sekali ialah kecemerlangan akademik dan bukan akademik, iaitu mengiktiraf dan memupuk bakat murid dalam pelbagai bidang. Ia tidak hanya memfokuskan pada bakat akademik iaitu seorang itu genius dan sebagainya, tapi ia juga appreciate ataupun fokus uh, juga terhadap bidang-bidang lain yang mempunyai bakat yang terpendam seorang murid itu untuk dicuburinya seperti bidang sukan, seni dan lain-lain. Okey, baik, seterusnya dalam aspirasi guru iaitu ia menekankan berkaitan dengan guru. Guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan aspirasi PPPM, iaitu di dalam aspek-aspek yang disebutkan ialah profesionalisme yang tinggi, iaitu meningkatkan standard profesionalism guru melalui latihan berterusan dan pembangunan kerjaya. Okey, seperti yang kita boleh tengok sekarang, seperti institut-institut ataupun universiti-universiti yang menyediakan kos-kos berkaitan dengan pendidikan agar ia dapat meningkatkan lagi kualiti-kualiti guru yang akan dilahirkan pada masa hadapan untuk dicurahkan ilmu kepada murid-murid di sekolah. Seterusnya, memimpin pembelajaran, iaitu guru diharapkan menjadi pemimpin dalam bilik belajar, mampu menginspirasikan dan memotivasikan murid, iaitu guru tidak hanya mengajar seperti saya sebut tadi, tidak hanya mengajar di papan tulis, tapi ia juga perlu mengambil berat berkaitan dengan murid, iaitu emosi mereka ataupun kesihatan mereka agar mereka mendapatkan uh, ilmu ataupun input yang sama agar tidak tercicir ataupun terlepas suatu perkara itu. Dan akhir sekali ialah kesejahteraan guru. Memastikan guru mempunyai sokongan yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan efektif, iaitu kerajaan akan memberikan sumbangan ataupun imbuhan kepada guru-guru untuk membantu mereka dalam proses pengajaran mereka seperti bahan bantu mengajar untuk membuat bahan bantu mengajar ataupun membuat bahan-bahan lain yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran mereka di dalam kelas. Okey, seterusnya aspirasi sekolah iaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan sekolah. Iaitu PPPM menggariskan aspirasi untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif dan inklusif. Iaitu budaya sekolah yang positif, iaitu mewujudkan sekolah yang selamat, menyokong dan menggalakkan pembelajaran. Hal ini boleh saya sebut kerana budaya sekolah yang positif ini dapat membantu meningkatkan suasana belajar yang progresif agar pelajar-pelajar ini dapat menerima suatu pengajaran daripada guru mereka dengan lebih uh, baik dan dapat dihadam dengan sepenuhnya. Seterusnya, kepimpinan sekolah yang berwawasan. Pengetua dan guru besar diharapkan menjadi pemimpin transformasi yang mampu membawa perubahan positif, iaitu pengetua perlu mengawal ataupun menjadi pemimpin transformasi ataupun perubahan dalam suatu sekolah untuk menjana suasana pengajaran yang lebih bagus. Dan akhir sekali ialah penglibatan komuniti, meningkatkan kerjasama antara sekolah dan komuniti.
Okey, hal ini boleh saya sebutkan seperti PIBG yang bekerjasama dengan sekolah iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru bekerjasama bagi menjamin ataupun memastikan anak-anak mereka di sekolah itu mendapat pengajaran yang sepatutnya dan uh, berkualiti. Okey, dan yang terakhir ialah aspirasi negara, iaitu PPM juga mempunyai aspirasi yang lebih luas untuk negara, iaitu mempunyai visi dan misi yang utamalah, iaitu daya saing global, melahirkan graduan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa, iaitu apabila dengan pendidikan yang tinggi mereka mampu menyertai pertandingan-pertandingan yang di peringkat antarabangsa seperti pertandingan matematik ataupun pertandingan bersukan, berseni dan sebagainya agar negara Malaysia ini dapat dipandang ataupun nama negara ini naik di pesada dunia dan seluruh dunia akan mengenal apa itu negara Malaysia, iaitu negara yang mempunyai pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, perpaduan nasional mengukuhkan perpaduan melalui pendidikan yang menggalakkan pemahaman dan penghormatan terhadap kepelbagaian budaya dan bangsa. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan Malaysia ini menjurus kepada kesamarataan dan tidak hanya fokus kepada satu budaya ataupun satu bangsa je. Tapi mereka juga menggalakkan kepada mendalami ataupun menghormati etnik dan budaya orang-orang ataupun kaum-kaum lain. Seterusnya, pembangunan ekonomi iaitu menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Okey, seperti yang kita tahu, apabila seorang itu mempunyai pendidikan yang tinggi, uh, seperti sebagai contoh mempunyai pendidikan yang tinggi dalam bidang pertanian, apabila mereka dapat menjadikan ataupun mencipta satu inovasi yang mampu memudahkan uh, golongan para petani ini untuk uh, menjana pendapatan ataupun uh, mempunyai pendapatan yang lebih bagus, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti ataupun dapat menumbuhkan dengan lebih pesat ekonomi negara ini dalam bidang perdagangan ataupun pertanian dan sebagainya. Baiklah, hala tuju pendidikan negara. Hala tuju ini digariskan untuk memastikan pendidikan di Malaysia dapat memenuhi keperluan pembangunan negara, melahirkan warga negara yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia, serta bersedia menghadapi cabaran global. Jadi boleh saya sebutkan di sini ialah hala tuju pendidikan negara ini iaitu negara ini berfokus atau punya fokus bagi menjadikan pendidikan ini adalah salah satu aspek yang dapat membantu pembangunan negara dan melahirkan warga-warga negara yang bijak dan mampu bersaing di persada dunia. Baiklah, tadi saya telah menyebutkan berkaitan dengan hala tuju pendidikan negara, tapi pada kali ini saya akan menerangkan ataupun menyebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan hala tuju pendidikan negara di dalam PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Jadi antara aspek yang telah digariskan ialah peningkatan daya saing global, pengukuhan pendidikan STEM dan TVET, dan akhir sekali ialah pendidikan untuk pembangunan lestari. Baiklah, peningkatan daya saing global iaitu pendidikan negara ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi antara aspek yang diketengahkan ialah penguasaan bahasa antarabangsa iaitu meningkatkan pengetahuan rakyat Malaysia tentang bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain agar dapat digunakan untuk berkomunikasi ataupun meningkatkan lagi pengajaran di dalam negara ini. Seterusnya, piawaian antarabangsa iaitu memastikan kurikulum dan kelayakan pendidikan Malaysia diiktiraf di peringkat global, iaitu peringkat tertinggi di dunia ini ataupun pendidikan-pendidikan ini dapat mengiktiraf pembelajaran di Malaysia ini adalah pembelajaran yang terbaik dan relevan untuk digunakan pada setiap masa. Seterusnya ialah pengukuhan pendidikan STEM dan TVET. Pendidikan negara memberi tumpuan kepada pengukuhan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM serta pendidikan teknikal dan vocational TVET untuk memacu pembangunan ekonomi. Okey, jadi kedua-dua ini perlu diterapkan dengan peningkatan minat dalam STEM, iaitu menggalakkan lebih ramai pelajar memilih bidang STEM, iaitu dengan mempromosikan ataupun memberikan pendedahan mengenai kelebihan-kelebihan dalam STEM ataupun TVET ini bagi menjamin lebih ramai lagi pelajar untuk menceburi bidang STEM dan TVET ini. Seterusnya ialah kerjasama dengan industri. Meningkatkan kerjasama antara industri, institusi pendidikan dan industri, iaitu suatu tempat itu ataupun suatu institusi itu memberikan
kerjasama dengan sebuah industri untuk memberikan pelajar-pelajar mereka praktikal ataupun uh, pengalaman untuk bekerja bagi menjamin pengalaman ataupun kemahiran yang lebih tinggi pada masa yang akan datang untuk digunakan bagi meningkatkan ekonomi di negara ini. Akhir sekali ialah pendidikan untuk pembangunan lestari. Pendidikan negara juga bertujuan untuk mempromosikan pembangunan lestari. Uh, Aspek ini boleh disebut dalam kesedaran alam sekitar iaitu menanamkan kesedaran tentang pentingnya pemeliharaan alam sekitar iaitu uh, di sekolah telah mengajarkan berkaitan dengan betapa pentingnya menjaga alam sekitar dan kesan-kesan apabila kita tidak menjaga kelestarian alam sekitar ini dan apa side ataupun efek negatif yang dapat diperolehi jika perkara ini tidak dapat dibendung. Seterusnya ialah pendidikan rumah hijau iaitu memberikan pendedahan ataupun galakan kepada anak-anak murid di sekolah seperti di dalam subjek RBT mengajarkan mereka bahawa menanam tumbuhan ini adalah penting bagi meningkatkan kadar oksigen yang bagus di dalam negara ini ataupun persekitaran mereka. Jadi kita teruskan dengan subtopik yang terakhir ialah implikasi PPPM terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah menetapkan aspirasi dan hal tuju yang jelas untuk memartabatkan sistem pendidikan negara. Jadi terdapat beberapa kesan yang dapat dilihat ataupun dapat dinilai daripada uh, aspirasi dan hal tuju ini kepada guru-guru yang mempunyai jiwa pendidik. Iaitu antaranya ialah peningkatan profesionalism guru, pendidikan berpusatkan pelajar serta penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Baiklah, kesan yang pertama ialah peningkatan profesionalism guru, iaitu guru digalakkan untuk terus meningkatkan kemahiran dan pengetahuan melalui latihan dalam perkhidmatan, iaitu continuous professional development. Iaitu ini mendorong guru untuk menjadi lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap keperluan pelajar. Hal ini iaitu guru perlu menyertai kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan seperti kursus-kursus inovasi, kursus-kursus uh, penambah ataupun kursus-kursus pedagogi ataupun kursus-kursus lain yang berkaitan dengan pendidikan agar cara seorang guru itu mengajar atau memberi pengajaran kepada murid-murid mereka lebih efektif dan sesuai mengikut peredaran zaman dan masa kini. Seterusnya, pendidikan berpusatkan pelajar. Okay, bila kita sebutkan berpusat pelajar, ia tentulah memfokuskan kepada pelajar itu sendiri, iaitu PPPM menggalakkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Guru perlu lebih peka, iaitu lebih mengetahui tentang keadaan pelajar tersebut ataupun keperluan seorang pelajar dalam menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai bagi memastikan mereka ini mencapai tahap yang maksimum dalam menerima ataupun penerimaan input daripada guru mereka. Seterusnya, ini memerlukan guru yang lebih kreatif dan fleksibel dalam kaedah pengajaran, iaitu guru-guru yang mengajar di sekolah perlulah mempunyai pemikiran yang kreatif dan lebih terbuka untuk menghasilkan inovasi ataupun bahan bantu mengajar yang lebih efektif agar mampu membantu guru-guru ataupun agar mampu membantu murid-murid dalam menerima input pengajaran suatu bidang ataupun suatu pelajaran. Jadi dalam kesan yang terakhir ialah penggunaan teknologi dalam pendidikan. PPPM menekankan integrasi teknologi dalam pendidikan iaitu menerapkan teknologi dalam pengajaran di kelas. Guru berjiwa pendidik perlu mahir dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Hal ini boleh saya sebut berkaitan dengan guru-guru perlu menyediakan uh, uh, peranti-peranti ataupun akses-akses teknologi yang relevan untuk diajarkan atau yang mampu memudahkan pengajaran seorang guru di dalam kelas. Ini termasuk penggunaan alat digital platform pembelajaran yang mampu meningkatkan tahap pemikiran ataupun menarik minat pelajar-pelajar untuk fokus dalam suatu pengajaran subjek yang uh, telah disampaikan oleh guru tersebut.
Okey, baiklah, kita telah pun sampai kepada penghujung penerangan berkaitan dengan aspirasi, hala tuju serta implikasi PPPM ini kepada guru, peja pendidik dan pendidikan di negara kita ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah memberikan garis panduan ataupun rangka kerja yang dapat memudahkan guru-guru di Malaysia ini meningkatkan kualiti pembelajaran mereka serta murid-murid mampu untuk memberikan fokus serta menarik minat mereka dalam menceburi bidang pengajaran ataupun meningkatkan ekonomi negara ini dengan menceburi bidang-bidang yang berkaitan dengan kemahiran, TVET, STEM dan sebagainya. Semua ini berasaskan daripada PPPM ini dan saya percaya PPPM ini mampu membawa perubahan kepada pendidikan di Malaysia ini agar lebih relevan dan setanding dengan pengajaran ataupun pendidikan di negara-negara Eropah ataupun di negara-negara lain agar negara Malaysia ini mampu membina nama yang setaraf dengan negara-negara yang punya pendidikan yang tinggi seperti Finland dan sebagainya. Akhir kalam, saya berharap pendidikan di Malaysia ini akan maju dan tidak mundur, maju dan terus ditambah baik agar seluruh rakyat Malaysia mendapat pendidikan yang sama rata dan Malaysia menjadi sebuah negara yang mempunyai knowledge ataupun pendidikan yang berkualiti sepanjang zaman. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Uh, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.